Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel saya. Alhamdulillah hari ini kebetulan saya pada waktu petang malas nak duduk dekat dalam bilik ya. So hari ni saya ambil peluang untuk keluar jalan-jalan dekat taman di Centennial Park dekat sini ni. Inilah tempat yang bagi saya tenang sikit lah. Nampak kawasan dah yang luas, nampak rumput-rumput, pokok-pokok, lapang kat sini. So saya ambil peluang untuk berehat kat sini. Dan sambil-sambil tu saya just nak kongsi kepada anda semua berkaitan dengan kelebihan kita boleh naik motor dalam keadaan kita naik motor touring ni. Dan disebabkan saya duduk di sini, saya tak boleh nak ride. Sebab sepanjang saya duduk di sini, pergerakan saya semuanya dengan kemudahan awam yang ada dekat sini lah. Jadi saya banyak guna train, light rail dan sebagainya, dan juga kenderaan daripada jawatan. Jadi soalnya agak boring yang kalau boleh ride memang best lah. Tapi kalau nak sewa motor pun tempoh tu agak pack sebenarnya program saya di sini. Jadi sebenarnya kepada siapa yang naik motor ni, okay, saya nak share berkaitan dengan orang yang naik motor ni. Kenapa kita naik motor kan, motor touring ni. Macam saya suka minat motor touring. Salah satu dia bagi saya lah, dengan motor touring ni kita boleh rasa satu ketenangan sebenarnya. Bila kita bekerja seharian ataupun dalam seminggu tu kita kerja dengan yalah pukul 8.5 kalau kita duduk di Malaysia kan. Saya duduk di sini, kadang-kadang timing tu yalah kita nak bekerja di sini, kadang-kadang ada program yang kita kena ikut waktu di Malaysia yang buat secara online. Macam di sini beza waktu dia 3 jam daripada waktu Malaysia. So kita cepat 3 jam. Jadi saya duduk di sini dalam bulan puasa. Jadi kalau ikutkan ni sekarang saya pukul 6 petang, di Malaysia baru pukul 3 petang. Jadi baru sudah selesai meeting. Saya pun meeting tadi dekat dalam taman ni je tadi. So saya ambil masa sikit tadi. Bagi saya lah, dengan keadaan kita masa yang sibuk semua tu, dengan kita naik motor sebenarnya kita rasa lebih relax. Kita boleh tenang tengok pemandangan. Okay, so saya dekat sini ambil peluang dengan cara tak ada motor tu, saya keluar jalan kaki lah dekat sini untuk tengok pemandangan. Sebenarnya kita nak hilangkan stres. Kenapa hilangkan stres? Saya bila waktu bekerja 8.5 setiap hari di jabat, hari Isnin sampai hari Jumaat, kita all out dengan kerja kita. Kadang-kadang malam mungkin kita ada part time job, ataupun kita ada, macam saya keluar bagi talk kadang-kadang waktu malam. So memang full lah. So bila kita keluar ride pada hujung minggu tu, bagi saya satu benda yang best, terapi bagi saya. Sebab bila kita naik motor, kita boleh tengok pemandangan kiri dan kanan sambil bawa, relax, tenang, tengok satu tempat yang kadang-kadang saya tak pernah explore lagi. Memang best. Sebab kita bawa motor touring ni dalam keadaan yang tenang dan tidak laju. Jadi kita boleh menikmati pemandangan di sekeliling kita. Dan saya rasa memang itu terapi saya lah dalam sepanjang seminggu saya bekerja. So saya akan ambil satu hari untuk saya nak ride lah. Yang keduanya, dengan ride ni, apa yang menarik yang saya telah lalui, yang keduanya iaitu saya dapat satu idea baru. Ataupun yalah, kita dalam satu hari bekerja, kita full dengan aktiviti pekerjaan kita habis seminggu-seminggu tu. Jadi bila kita tenang fikiran kita, hari Isnin kita masuk office, kita boleh berfikir dengan rasional lagi. Okay? Macam kita dah tenang, kepala kita dah berdersabut. Lepas tu kita masuk office hari Isnin, kita boleh generate satu idea yang baru. Dan kadang-kadang idea kita tu lebih fresh, tak tepung. Saya pernah bertugas dalam tempoh yang agak lama, kadang-kadang 2 minggu straight tak rehat. Kadang Sabtu dan Ahad pun kadang-kadang kita sibuk dengan kerja. Memang kadang-kadang tu hari Isnin minggu depannya tu, hari Selasa tu rasa macam krem otak kita tau. Rasa macam aku nak kena pergi ride lah, ataupun aku rasa nak kena keluar lah. Dia berbeza dengan kita bawa motor, dengan kita naik kereta.
naik kereta ni kita duduk dalam kenderaan yang terkurung tau. Kita duduk dalam keadaan terkurung. Yalah, selesa memang selesa, tapi sebenarnya kita rasa terkurung. Office kita dah duduk dengan environment kita yang macam tu, kemudian kita naik kereta pun nampak terkurung macam tu. So pada saya waktu tu, saya rasa macam stres je. Aku rasa macam kalau boleh nak free sambil kita bergerak dan free, tak ada benda yang terkongkong kita. So itu yang saya lalui. Dan bila saya habiskan dalam minggu tu dalam keadaan yang yalah kita terpaksa habiskan kerja, hari Sabtu tu saya akan plan untuk pergi ride yang agak jauh sikit. So saya keluar hari Sabtu tu, ride agak jauh sikit. So saya rasa macam ya Allah, tenangnya fikiran kan, rasa macam lapang gila minggu tu. So kalau saya dengan kawan-kawan kadang-kadang hari yang panjang macam tu kan, cuti yang kadang-kadang ada Sabtu pun kadang saya lajak je pergi ke Thailand kan. Boleh ride pergi ke Thailand, makan kan, lepas tu ride balik, rasa macam wah tenang balik pada minggu tu. So masuk office pun kita dapat idea yang baru, yang fresh lah. So itu sebab tu lah saya rasa dulu saya tak ada perasaan macam tu kan. Mungkin disebabkan kerja kita, bila kita ride tu, masuk satu minggu tu, lepas kita ride, kita rasa macam fresh pemikiran kita. So kebetulan buat saya duduk dekat sini, saya tak boleh ride. So saya kena cari cara lain untuk saya nak release stress. So saya main berjalan tentang kat sini. So saya rasa macam okey, bolehlah juga hilangkan. Tapi kalau paling best sekali kan, boleh naik motor dekat area sini lah. Tapi area di sini, di area Sydney lah terutamanya, Sydney Australia ni, dia memang kenderaan susah sikit nak motor tu nak nampak. Memang kalau ada pun boleh bilang lah dengan jari kita kan. Sebab motor-motor kat sini pun kalau dia tengok memang motor Kapcai memang tak ada lah. Diorang kat sini banyak motor skuter dan juga motor CC 300cc ke atas. Skuter dan juga motor CC 300 ke atas. Itu je ada. Dan banyak motor klasik ataupun motor sports cafe. Macam tu banyak lah. Sebab yalah diorang tak ada buat laju kan. Santai je orang tak buat laju ni kan. Boleh kita relax, tenang macam tu. Okay, itu poin saya yang kedua. Poin saya yang ketiga, ini bagi orang yang nak test kadar endurance diri dia lah. So saya waktu saya ride, kadang-kadang masa first saya dapat motor touring tu, saya cuba untuk cabar diri saya untuk pergi jarak yang jauh. Kalau sebelum ni saya duduk di area kawasan saya lah, di area Kedah. Kadang-kadang kita nak pergi ke jauh sikit, macam nak pergi ke Perlis kan, gitu, kita cuba cabar long distance dulu. Bila kita dapat capai, kita rasa macam ni pencapaian aku untuk sampai ke Perlis. Lepas tu saya cabar pula diri, okey jom kita pergi ke Ipoh. So sebenarnya dia macam satu motivasi kepada kita lah, untuk kita cuba ride dan kita cuba dapatkan pengalaman ride yang jauh tu. Sehinggalah saya cuba untuk ride sehingga ke KL masa tu. Masa saya dapat motor touring tu, pergi sampai KL, masuk dalam keadaan yalah agak busy di kawasan KL tu normal lah kan. Kemudian habis daripada situ, saya cabar pula diri dengan kawan-kawan, jom kita ride pergi ke tempat lain pula. So kami plan pergi ke Danok, masuk ke Danok Thailand. Lepas tu kami drive ke Satun. Okay, kami ride ke Krabi. Itu salah satu dia cabaran yang bila kita dapat capai tu memang best lah. So itulah bagi saya motor cycle touring ni, dia sebenarnya dari sudut emosi kita tu, yang saya boleh kongsikan 3 poin tadi tu, menarik untuk kita explore tentang diri kita. Okay, cumanya yalah, seperti video saya yang lepas-lepas saya pernah sebut, dalam pun kita ride yang jauh ni, jangan lupa untuk pastikan postur badan kita dalam keadaan yang betul. Dan ride jangan terlalu lama untuk kita dapatkan balik position badan kita yang baik, supaya kita tidak mendatangkan masalah kesihatan kita, terutamanya kita yang mungkin berusia sikit. Kalau yang muda pun sama je, kalau kita tak jaga, dia akan datangkan risiko masalah kesihatan, terutamanya pada postur badan, tulang belakang. So kena sentiasa juga beringat untuk jaga, bekerja dan juga ambil masa untuk exercise untuk kuatkan badan kita. So itu perkongsian saya untuk kali ni berkaitan dengan emosi dan juga mental bagi orang yang ride motor, terutamanya bagi saya motor touring lah. Okay, motor yang santai macam sports cafe semua tu, yalah saya tak rasa lagi untuk memiliki motor tu. Mungkin akan datang, mana tahu saya pun nak pakai motor tu, saya akan cerita pula macam mana pengalaman bagi orang yang naik motor
santai kan, cafe racer, pergi just minum kopi je dekat kan. Mungkin satu hari saya pun akan pakai motor tu. So kali ni saya share untuk berkaitan dengan motor touring, berkaitan dengan emosi dia ketika bila kita naik motor touring. So jumpa lagi pada video yang akan datang. So jangan lupa share dan subscribe dan komen apa saja yang mungkin kita boleh share sama-sama. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.